berterima kasih kepada KMX yang telah menyumbang banyak kepada rakyat Malaysia, terutama Budi 95, Mai Kasih dan penerbangan untuk anak-anak pelajar di Sabah, Sarawak. Dan juga dapat inilah untuk skim perubatan, kalau boleh ni sikit dinaik tarafkan sikit untuk kegunaan masyarakat di kawasan luar bandar. Pada pandangan kami, memang kami berterima kasihlah dengan Kerajaan Madani kerana banyak membantu rakyat-rakyat di Malaysia dan di Sarawak ataupun lebih lagi di kampung kami lah, atas bantuan SARA, sekolah, especially untuk yang sekolah lah, bagi pemulaan sekolah, bantuan makanan untuk budak-budak di sekolah. Jadi kami memang berterima kasih benar-benar dengan Kerajaan Madani bawah pimpinan Perdana Menteri kita lah. Kami sebagai rakyat memang berharap seorang pemimpin yang boleh memimpin dan membantu rakyat, lebih lagi bagi kami yang kurang berkemampuan. Saya menyokong usaha Kerajaan Madani dalam memperkasakan inisiatif digital negara. Reformasi digital yang dijalankan kini benar-benar memudahkanlah urusan rakyat dan juga meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan kita. Dan saya juga menyambut baik pengenalan undang-undang baru yang mengawal penggunaan media sosial bagi bawah umur 16 tahun. Bagi saya, langkah ini penting untuk memastikan keselamatan digital anak bangsa dan juga membina masyarakat yang lebih berdaya tahan dalam dunia cyber. Terima kasih Madani.